Hai guys, so hari ni kita nak belajar pasal satu cara untuk kita menganalisis circuit yang dipanggil sebagai superposition theorem. So, apabila kita cakap pasal superposition theorem, biasanya circuit yang dibagi tu akan ada dua jenis kuasa yang, ada dua sources yang berbeza, iaitu voltage source ataupun current source. So, dia akan bagi dua-dua source ni dekat dalam satu litar. So, bila ada dua jenis sources yang berbeza, lebih mudah kalau kita apply superposition theorem. Okey, bila kita nak guna superposition theorem, kita kena buat dua circuit. Kita kena pecahkan satu circuit kita tu kepada dua circuit. Okey, so bila kita ada voltage source dan juga current source, voltage source dia akan jadi sebagai short circuit. Okey, manakala current source dia akan jadi open circuit. Okey, apa yang dimaksudkan dengan short circuit, apa yang dimaksudkan dengan open circuit? Okey, tadi aku cakap litar ni kita akan pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama tu hanya akan ada current source sahaja, bahagian yang kedua hanya akan ada voltage source sahaja. Okey, aku lukiskan litar yang pertama. Okey, kita akan kekalkan semua resistance yang ada. Okey, untuk litar yang pertama, aku akan ambil voltage source sahaja. Okey. So, apa jadi pada current source? Current source ni kita akan change dia to open circuit. So, bila masuk open circuit, dia current tu takkan ada. Nampak kat sini? Dia punya circuit terbuka. Circuit terbuka, so current tak ada. Itu yang dimaksudkan dengan current source jadi open circuit. Okey. So, dekat sini, kita nak cari nilai V0. Macam mana nak cari nilai V0? Daripada circuit pertama yang aku lukis ni, kita boleh simplifykan lagi circuit tu dengan cari equivalent resistance 3 dengan 5. Okey, apa yang dimaksudkan dengan equivalent resistance adalah kita tambahkan kedua-dua resistance ni. Bila kedua resistance dalam keadaan yang bersiri, dalam keadaan bersiri, kita hanya tambah dia sahaja. So, 3 tambah 5, kita akan dapat 8 ohm. Kita kekalkan kita punya voltage source. Kita kekalkan kita punya 2 ohm. Okey. So, bila kita ada dua resistor sahaja, kita boleh guna voltage divider untuk cari voltage dekat 2 ohm. Okey, apa tu voltage divider? Voltage divider, apabila kita nak cari voltage dekat 2 ohm, kita tulis 2 dekat atas. Bahagikan dengan jumlah semua resistor. 8 tambah 2. Darabkan dengan 20. Okey, so kita akan dapat V01. Okay. So, 2 bahagi dengan 10 darab dengan 20. Akhirnya kita akan dapat 4 volt. Okey, so settle untuk circuit yang pertama. Kemudian kita kena lukis circuit yang kedua. Circuit yang pertama tadi kita dah ambil voltage source. Circuit yang kedua kita kekalkan pula dia punya current source. Kita buang dia punya voltage source. So, bila nak buang voltage source tu, kita jadikan dia sebagai short circuit. Apa tu short circuit? Okey. Kita kekalkan 2 ohm. Ialah 3 ohm. Kita kekalkan current source. Kita lukis ohm. And then, kita nak buang voltage source, dia jadi short circuit. Apa tu short circuit? Dia punya wire tu still ada, tapi kita just buang je dia punya voltage source. Macam tu. Kalau current source, ini the whole thing kita buang sebab nama dia open circuit. Okay. So, macam mana kita nak cari voltage untuk 2 ohm? Sebabkan dalam circuit yang kedua, kita tak ada apa-apa voltage source.
kita ada current source je. So kita boleh cari current source untuk resistor 2 ohm dahulu. Okey. So macam mana kita nak cari kalau kita ada 3 resistor? First, kita boleh simplifykan lagi circuit ni, biarkan dia jadi hanya 2 resistor. Okey. So macam mana nak buat? Kita cari dia punya equivalent resistor dekat 3 dengan 2. Okey, bila 2 resistor berada dalam keadaan bersiri, kita hanya tambahkan sahaja. So 3 tambah 2 kita akan dapat 5. So 5 ohm, 8 ohm, 5 ohm. Alright, so bila dah ada 2 resistor saja, kita boleh guna formula current divider untuk cari current dekat sini. Okey, nak cari current dekat sini, dia terbalik dengan voltage divider. Okey, kalau kita tengok voltage divider tadi, kita nak cari voltage dekat sini. So kita letak 2 ohm yang dekat atas. Okey, baru kita totalkan dengan jumlah semua resistance. Tapi bila guna current divider, kita akan tulis the opposite resistor. Maksudnya kita akan tulis 5 yang ini dahulu. Barulah kita bahagikan dengan jumlah semua resistance yang ada. So 5 tambah dengan 5. Darabkan dengan current. Okey. Sebagai contoh, ini sebab resistor dia sama. So tak kisah kalau letak 5 pun memang jawapan dia akan sama. Tapi sebagai contoh, kita ada 2 8 ampere. Kita ada 8 ampere. Contoh kat sini kita letak 4. Okey, untuk cari current yang dekat sini, kita tulis 4 dahulu. Lepas tu baru bahagikan dengan total resistance yang ada, iaitu 2 tambah 4. Darabkan dengan current source. Macam tu. Okey. Alright. So ni akan dapat 5/10 darabkan dengan 8. Kita akan dapat 4 ampere. Okey. Sekarang ni kita ada 4 ampere. Tapi 4 ampere tu untuk 5 ohm yang kat sini. Okey. So apa perlu kita buat? Kita buka balik 5 ohm ni jadi 3 dengan 2. Okey. So kita back to basic. Apabila current dia melalui 2 resistor yang berada dalam keadaan bersiri, currentnya adalah sama. So nak dikatakan current yang lalu dekat 3 ohm dengan current yang lalu dekat 2 ohm adalah sama. Okey. So dekat sini I1 sama dengan I2. Jadi current yang lalu dekat 2 ohm juga adalah 4 ampere. Faham? Alright. So sekarang ni kita ada current. Tapi soalan ni nak minta voltage V0. Okey. Macam nak cari V0? Kita guna formula V sama dengan IR. V kita nak cari. I dia kata ada 4. R dia adalah 2 ampere. 2 ohm, maaf. So kita akan dapat 8 volt. Ni adalah V0 yang kedua. Okey, nak dapat V0, senang je kita tambah V yang kita dapat tadi dengan V yang kita baru dapat. V1 tambah dengan V2. Jadi 4 tambah dengan 8, kita akan dapat 12 volt. So inilah jawapan terakhir.